Baru-baru ni kita sambut Raya Aidiladha. Jadi sempena Hari Raya Aidiladha ni, aku nak bercerita salah satu kisah yang dialami oleh 3 sahabat tentang tragedi pulang balik beraya. Jadi cerita ni ada 3 orang sahabat, di mana Zaki, Amin dan juga Farid. Zaki ni merupakan orang Kedah, orang Pendang. Dan Amin dan juga Farid ni merupakan orang Selangor lah, di mana mereka ni nak ikut si Zaki ni pulang ke Pendang untuk beraya sekali. Jadi kisah ni bermula beberapa hari sebelum Raya Aidiladha, di mana mereka bertiga ni daripada Shah Alam nak bertolak balik ke Pendang, yang di mana Zaki bawa kereta, Farid duduk di belakang dan si Amin ni duduk di sebelah, di depan lah. Jadi pada asalnya perjalanan mereka ni tak ada masalah lah, semuanya lancar. Sehinggalah masa tu mereka dah mula sampai ke daerah Kedah, di mana baru lepas daripada area gurun. Dan Zaki teruslah masuk ke kawasan perkampungan lah, di mana jalan shortcut untuk sampai ke kampung dia. Di jam masa tu dalam pukul 12 lebih lah, tengah malam. Masa tu Farid pun tengah tidur dekat belakang tau. Dan masa tu Amin tengah sembang-sembang lah dengan si Zaki ni. Dalam mereka tengah sembang-sembang, tiba-tiba si Farid ni terjaga daripada tidur. Jadi lepas saja dia terjaga daripada tidur, dia pun tertengok lah dekat luar tingkap kan, di mana dia ternampak ada satu biji rumah yang berada tepat di tengah-tengah bendang, dengan keadaan lampu dia pula warna kuning, memang terang lah rumah tu. Jadi si Farid ni pun dalam keadaan yang mamai, dia pun tegak lah. Dia cakap dekat kawan dia Zaki dengan Amin ni yang, wih cantiknya rumah tu, tengah malam bukan main terang rumah dia kan. Jadi si Zaki dengan Amin ni pun tengoklah ke arah yang Farid beritahu tu. Tapi masalahnya, mereka berdua tak nampak pun rumah tu. Jadi si Amin pun katalah yang tak ada apa pun tengah sawah tu, gelap dia. Dan Zaki pun cakap benda yang sama. Siapa je yang nak pergi buat rumah tengah sawah tu? Jalan apa pun tak ada kat tengah sawah. Tapi masalahnya dekat situ, si Farid seorang saja yang nampak. Jadi si Farid ni cubalah untuk tenung tengok betul-betul kan. Jadi bila dia cuba tengok intai-intai dekat cermin tingkap tu, dia nampak ada seorang orang tua tengah duduk depan rumah atas kursi. Jadi si Farid ni pun pergi tegak lagi. Tu hampa tak nampak kau ada rumah dekat situ? Siap ada orang tua duduk depan tu lagi. Masa tu si Amin dengan Zaki memang dah naik dah bulu rumah. Benda yang 2 orang tak nampak, seorang nampak. Jadi hampa nak percaya yang mana satu ni? Jadi si Zaki ni pun dia macam cakap, tak payah tegak tak payah buat tak tahu hang buat tak tahu dia tengok kan. Tapi si Amin ni mulut dia agak celupak. Hang tengok hantu tu. Si Zaki terus potong lah masa tu. Jangan cakap benda bukan-bukan kan. Kawasan tu kawasan kampung, pedalaman, gelap pula kan. Duk pergi cakap main-main hantu lah apa semua. Jadi si Farid pun dalam keadaan yang agak keliru masa tu pun macam, tak apalah kan, mungkin lah aku salah pandang kau ataupun aku mengigau kan. Jadi mereka pun teruskanlah perjalanan. Tapi masa tu si Zaki dah mula rasa macam tak sedap hati lah kan. Sebab yalah dia orang kampung. Orang kampung ni selalunya dia percaya dengan benda-benda macam ni, berlainan dengan orang Banak. Orang Banak ni dia kurang percaya sikit. Dia lebih kepada alah mengarut lah semua ni kan, mana ada apa benda tu, hang ni mengigau lah. Jadi dalam keadaan tengah bawa kereta tu, dalam risau-risau si Zaki ni, tiba-tiba mata dia terlintas tertengok dekat cermin sisi kereta dia. Dan masa tu dia ternampak ada satu orang tua tengah senyum melalui tepi jalan. Masa tu bulu rumah Zaki semua naik tak cakap apa dah, duduk diam je. Si Amin tegak, dia tak jawab. Farid sembang dengan dia pun dia tak jawab. Jadi selepas saja beberapa minit selepas Zaki nampak tu, barulah Zaki bercerita dekat Amin dengan Farid yang dia ternampak sosok orang tua melalui cermin sisi. Tapi si Farid ni pun mulalah rasa percaya dengan apa yang Zaki cakap. Tapi si Amin ni dia macam mengarut lah benda ni kan, tak logik. Pasal apa aku tak nampak? Dia macam nak kata sembang besar pun boleh juga. Tapi dia lebih kepada tak percayalah. Dia ingat mereka ni saja nak kena dia lah, nak takut-takutkan dia. Jadi dalam mereka duduk sembang-sembang lagi, tiba-tiba mereka terbau satu benda yang kurang menyenangkan lah, di mana bau tu agak mencengkam sikit. Tapi si Amin ni pergi tegak. Amin ni mulut dia ni agak celupak sikit. Dia pergi cakap yang, bau busuk apa ni, bangkai mayat ni. Si Zaki dengar-dengar macam tu, teruslah sound dekat si Amin ni, hang jaga mulut hang sikit kan, tak payah cakap bukan-bukan. Diam sudahlah kalau apa yang kita bau ni pun kan. Yang si Farid tu memang tak cakap apa dah lah, memang diam lah dalam keadaan yang takut. Jadi mereka pun cubalah untuk abaikan benda tu dengan pasang lagu lah kan. Jadi nak jadikan cerita, si Amin ni terkena juga, ternampak juga. Tiba-tiba masa tu dia tengah duduk tau, dia nak pusing ke belakang, nak bertanya dekat Farid tentang sesuatu benda. Jadi selepas saja dia pusing ke belakang nak toleh tengok ke Farid, tiba-tiba dia ternampak satu kelibat orang tua tengah duduk sebelah Farid dekat kursi belakang. Masa tu si Amin tak cakap banyak dah, pusing ke depan terus mengucap,
Masa tu baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Tangan dia masa tu, dia cubalah untuk pegang si Zaki tau, untuk tengok macam dekat belakang kan. Jadi si Zaki pun cubalah tengok si Amin ni macam pasal apa kan. Si Amin ni duduk belakang. Jadi si Zaki pun tengoklah ke belakang, tapi tak ada apa pun kan. Selepas saja beberapa jam, barulah si Amin cakap yang dia ternampak sosok orang tua ada dekat sebelah si Farid ni. Jadi masa tu barulah dia percaya yang benda ni tak boleh dibuat main kan. Jadi si Zaki ni pun pesanlah dekat mereka, bacalah ayat kursi masing-masing kan, supaya kita tak diganggu. Jadi pun dah tak jauh dah nak sampai masa tu. Jadi pada akhirnya mereka sampai juga ke kampung halaman tu. Jadi itu menjadi salah satu pengalaman mereka paling seram lah, yang mereka takkan pernah lupakan. Jadi itu menjadi salah satu misteri lah, apa yang mereka nampak sebenarnya, siapa orang tua tu, rumah siapa yang mereka nampak. Jadi persoalannya dekat sini, kalaulah hampa ada di tempat mereka dan ternampak rumah tu, apa yang hampa akan lakukan?